hidayah di sebalik hadis ke-12. Danish, dah masuk waktu maghrib. Jom solat. Sekejap ya. Dah nak habis dah ni. Nanti Danish siap-siap ya. Ayah tak marah, Danish. Tapi ayah sedih bila nampak anak ayah leka dengan benda yang tak berfaedah. Maaf ayah. Sekarang pergi ambil uduk cepat. Maghrib dah nak habis dah ni. Seperti biasa, Danish melangkah kaki waktu pagi ke sekolah. Cuma hari ini, dia merasa bersalah atas apa yang dia telah buat semalam pada ayahnya. Rasulullah bersabda, tanda kebaikan seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hidup ini singkat, anak-anak. Jangan bazirkan masa dengan hal sia-sia. Antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Danish mula sedar yang dia telah lalai semalam. Danish, maafkan Danish ya. Danish dah salah semalam. Tak apa nak. Yang penting, Danish dah sedar dan nak berubah. Malam itu, Danish melangkah bersama ayahnya ke masjid. Di hatinya, dia berjanji untuk tidak lagi lalai dengan perkara yang sia-sia.